Hari ni aku bawa CV aku. Kali ni kita mulakan projek dengan convert bumper depan. Kalau korang nak tahu, coach Honda ni baru je deliver kereta dekat aku tak sampai 2 jam. So aku dengan wife aku dah bincang nak mulakan projek pertama. Dan projek pertama aku kali ni, aku bawa CV aku ni pergi dekat G5 Motorsport. Tengah orang dia dah memang suka dah bumper depan facelift ni, tapi bagi aku rasa macam Type R punya outlook tu lagi cantik. So aku punya plan untuk bahagian depan convert Type R, untuk bahagian belakang ni aku decide untuk pakai diffuser, dan untuk side skirt ni pun aku pakai yang simple je. Untuk pilihan rear diffuser ni memang banyak pilihan, and aku decide untuk tak nak pasang yang ada lampu. Tak silap aku yang ni tie loop punya. Untuk side diffuser ni pula tak silap aku tie loop punya juga. Dan untuk bumper depan ni pula aku convert kepada Type R. So bila dah convert depan Type R, nak nampakkan outlook dia tu nampak complete, aku tambah lagi front lips. Korang tahulah kereta aku ni tak sempat lagi hilang bau showroom, dah macam-macam dalam kepala aku fikir nak buat apa. Dan walaupun dia bukan FL5, tapi aku namakan dia CV FE5. Honestly bagi aku overlook dia memang nampak perfect. Bahagian belakang aku tak convert, just tambah diffuser je. Tapi itulah, dekat bahagian belakang ni dia macam kosong dekat bahagian exhaust. Itu kita kira next project. And firstly korang tengok, wife aku pun excited sebab aku cakap dekat dia semua convert yang aku buat ni 400 je. Dia cakap murah. So sebelum ni CV FE, dan sekarang ni aku namakan CV FE5. Lepas dah siap convert semua ni, apa lagi korang rasa aku nak tambah lepas ni? Cuba korang komen.